Salam sejahtera dan hai, saya Leisian dari OUM Kelantan Learning Centre. Hari ini saya akan menjalankan demonstrasi pengajaran iaitu tugasan ketiga bagi kod khusus HBEP 4806, tugasan gantian praktikum 2. Aktiviti 2 dalam rancangan pengajaran harian hari ini adalah bertemakan seni visual, iaitu kraft tangan rama-rama. Selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan menjalankan topik bertemakan seni visual yang berkonsepkan kraft tangan. Hari ini kita nak buat kraft tangan. Kraft tangan apa, nak tahu tak? Nak tahu? Okey, sebelum itu cikgu nak kamu tutup mata kamu terdahulu. Tutup. Jangan curi tengok. Dalam kiraan 3, kamu sama-sama membuka mata. Okey? Okey, tutup mata. 1, 2, 3. Siapa tahu ini apa? Iya, betul. Ini adalah rama-rama, butterfly. Okey, bagus. Siapa pernah tengok rama-rama? Angkat tangan. Ramai. Rama-rama suka hinggap di mana? Rama-rama ni dia suka terbang dan berhenti di mana? Di bunga. Betul tak? Di tempat yang ada bunga. Okey, hari ini cikgu akan menjalankan aktiviti bersama kamu, iaitu kita akan buat kraft tangan rama-rama. Okey, mari kita sebut sama-sama. Rama-rama. Rama-rama. Butterfly. Butterfly. Okey, sebelum kita nak buat kraft tangan rama-rama, cikgu akan buka video atau muzik lagu rama-rama bagi kamu tonton terdahulu, ya. Lepas tu, lepas kamu dah tengok rama-rama, lepas kamu dah dengar lagu dalam video tersebut, barulah kita menjalankan aktiviti iaitu membuat kraft tangan rama-rama. Boleh tak? Okey, jom mari kita dengar. Okey, siapa dah bersedia nak buat kraft tangan rama-rama? Angkat tangan. Wah, nampaknya semua nak buat kraft tangan rama-rama. Okey, sekarang cikgu ada sediakan beberapa jenis kertas warna. Yang pertama adalah warna hijau. Yang kedua adalah warna kuning. Yang ketiga adalah warna jingga. Keempat adalah warna biru dan akhir sekali adalah warna merah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis warna, 5 jenis kertas warna. Okey, sekarang cikgu nak kamu seorang demi seorang murid datang ke depan. Lepas tu pilih warna kesukaan kamu. Sama ada kamu nak warna hijau, merah, biru, jingga atau kuning. Kemudian cikgu akan lukiskan tapak tangan kamu pada kertas warna. Lepas tu kita akan menjalankan aktiviti membuat kraft tangan rama-rama. Okey, mari murid-murid semua beratur dulu. Bagus. Dah, semua pelajar cikgu dah lukis kedua-dua belah tapak tangan kan? Okey, sekarang cikgu akan edarkan stiker berbentuk bulat. Kemudian, cikgu nak kamu tampalkan pada sayap rama-rama ni. Macam cikgu buat ni, boleh? Tampalkan stiker bulat yang pelbagai bentuk pada sayap rama-rama.
ikut je kamu nak tampal warna apa pun boleh, tak payah ikut kawan. Ikut kreativiti kamu sendiri. Boleh tak? Okey, apabila kamu dah selesai tampalkan stiker pada sayap rama-rama, sekarang cikgu nak kamu menggunakan marker pen. Nanti cikgu akan pergi ke tempat kamu seorang demi seorang. Kita akan guna marker pen untuk melukis mata dan muka senyum macam cikgu lukis ni. Boleh tak? Nanti cikgu akan pergi ke tempat kamu seorang demi seorang. Ya, tunggu dan sabar. Boleh tak? Okey, sekarang siapa dah selesai tampal stiker bulat dan lukis muka senyum dan mata pada rama-rama, cikgu nak kamu pegang kertas hasil kerja kamu dan beratur di sini. Berikan cikgu sedikit masa untuk cikgu menggunting rama-rama kamu dan menampau penyedut air ni dan jadikan macam cikgu punya. Boleh? Beratur. Siapa dah siap, beratur. Baiklah kanak-kanak, craft tangan rama-rama kamu telah siap. Okey, cikgu nak kamu pegang dan angkat tinggi-tinggi. Tunjukkan kepada kawan. Rama-rama dia boleh buat apa? Terbang. Kamu boleh buat macam ni. Seolah-olah rama-rama tu sedang terbang. Okey, tunjukkan kepada kawan kamu hasil kerja kamu. Okey. Sekarang cikgu nak kamu berikan tepukan kepada diri kamu sendiri dan kawan-kawan kamu kerana kamu telah berjaya melaksanakan craft tangan rama-rama mengikut kreativiti kamu sendiri. Okey, mari berikan tepukan. Okey, sebelum akhiri aktiviti ini, cikgu nak kamu bersama-sama untuk menyebut rama-rama. Rama-rama. Butterfly. Butterfly. Okey. Sampai di sini sajalah pengajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi esok. Bye. Sekian sahajalah demonstrasi pengajaran saya bagi aktiviti kedua untuk tugasan gantian hari ini. Sekian, terima kasih.